Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan salah satu AI. Kita akan belajar AI. Dan salah satu AI yang kita mesti belajar. Mesti belajar. Yang kita kena ambil peduli adalah Gemini. Gemini ataupun Gemini. Ikutlah mana-mana sebutan kan. Gemini. Sebab apa kita kena belajar Gemini? Nampak macam teks ni tag biasa je, tapi sebenarnya Gemini ni Google punya. Google dia dah masukkan macam-macam AI, macam-macam fungsi AI ke dalam Gemini. Dan kita yang dah ada akaun MOH ni, kita dah dapat akaun Pro. Dah dapat akaun Pro. Rugilah kalau kita dah ada akaun Pro tapi kita tak manfaatkan akaun Pro ni. Gemini ni bukan setakat teks je. Ingat macam teks je kan. Jadi dia sebenarnya kalau klik dekat tool ni, dia dah boleh buat gambar. Dia dah boleh buat apps. Ni buat apps ataupun buat website. Dia dah boleh buat research. Dia dah boleh buat video. Dia dah boleh buat muzik. Dia dah boleh bantu kita untuk belajar. Dia dah macam-macam boleh buat. Nanti akan datang lagi macam-macam akan masuk ke dalam Gemini ni. Sebab Google akan satukan semua AI dia yang ada tu, dia masuk sumbat dalam Gemini. Dan kita dah ada akaun Pro, kita boleh pakai apa saja yang ada dalam akaun Pro. Rugi kalau kita tak gunakan, tak manfaatkan. Kalau kita nak upgrade, AI macam ni akaun yang percuma, pakai nama saya ni. Bila kita nak upgrade, kita klik sini. Kita tengok harga dia kalau nak upgrade. Dia tak adalah mahal sangat. Nak kata mahal, tak adalah mahal sangat. Bagi siapa yang tak ada akaun MOH, boleh upgrade. Tengok harga dia. Lambat dah pula. Ini harga dia. Dapat diskaun 40% untuk setahun. Untuk 12 bulan. Mana harga dia? Tak keluar lagi ni. Yang ni kita akan upgrade. Dipanggil Google Workspace. Dia ada dua. Ni kita akan upgrade Google Workspace. Harga dia ini RM70. Harga sebenar dia RM70. Tapi untuk 12 bulan dapat diskaun 40%, harga dia RM42. Mahal ke tak mahal? Yang kita dapat yang inilah. Boleh tengok sini. Apa yang kita dapat, kita upgrade Google Workspace, kita dapat ni semua ni. Dan kita ada storage 2 terabyte. Kemudian kita ada ni beberapa fungsi tambahan ni. Ni kita boleh dapat email kita. Ni bukan dapat email kita. Kalau kita nak pakai, kalau kita ada domain sini, boleh gunakan domain kita untuk dapat email yang lagi cantik lah. Ini biasa untuk orang bisnes. Ini Google, kita upgrade Google Workspace. Sebenarnya kita boleh upgrade je Gemini. Upgrade Gemini. Sebenarnya kita boleh upgrade Gemini sahaja. Google Workspace tu maknanya dalam tu ada Gemini. Kalau Gemini, dia bukan dia dalam, dia salah satu daripada Google Workspace. Workspace ni dia semua sekali. Dia macam-macam dah ada. Dalam ni harga dia RM70. Kalau Gemini saja, dia panggil, kita boleh ambil ni Google AI Plus. Harga dia RM23. Tapi untuk 6 bulan pertama, kita bayar RM11.99. Dia ada juga ni, macam-macam. Lebih kurang lah, boleh baca tengok. Dan saya pun tak berapa tahu sangat benda ni. Kita tak pakai pun benda tu kan. Yang kita tahu, kita nak type dekat Gemini ni kan. Cuma beza yang boleh kita nampak ni. Storage dia 200GB. Yang ni storage dia 2TB. 10 kali ganda. Ni kalau kita ambil tahunan, RM239.
sekali bayar. Perkiraan tu kan sekali bayar 239 lebih kurang RM20 kali 10, 200. Lebih kurang RM20. RM20 kira kita punya makan satu hari lah. Satu hari kita puasa. Sebulan sehari puasa. Dah boleh dapat Google AI Plus. Okay. Tu harga dia. Okay, untuk Gemini, okay, kita akan belajar dia punya dia punya paparan dia lah. Ni kita punya akaun kat sini kan. Kita klik akaun kita. Kemudian dia ada nak bagi arahan dia kat sini. Nak tulis prompt dia. Kemudian dekat sini ada tool. Tool kita nak buat image ke, nak buat apps ke, klik kat sini. Kalau nak buat image, klik kat sini. Dia akan keluar lah image ni kan. Kalau kita tak nak, kita pangkas sini. Kalau kita nak buat video, klik kat sini. Dia akan keluar video. Ni dia punya contoh dia ni. Okay, kemudian kat sini, add file. Ni untuk kita tambah file sokongan. Kalau kita nak buat gambar, kita tunjuk ni nak buat gambar macam ni. Ataupun kalau nak buat video daripada gambar ni. Ataupun kalau kita nak buat teks pun boleh. Ni gambar ni, buatkan teks berdasarkan gambar ni. Ini adalah file yang kita nak masukkan. Kemudian sebelah kanan ni, dia ada dia punya saya gelar dia macam dia punya engine. Kita nak laju ke, kita dah nak fast thinking ke, ataupun nak pro. Ni maksudnya, kalau kita tanya yang biasa-biasa, kita boleh gunakan ni, fast laju. Mana dia akan jawab laju. Tapi jawapan dia mungkin kurang tepat. Tapi kalau kita nak soalan yang lebih detail lagi, kita boleh pakai ni. Tapi dia akan lambat sikit lah. Dia akan fikir dulu. Mungkin dia akan ambil masa. Kalau kita gunakan fast ni, mungkin dalam 20 saat dah ada jawapan. Yang ni mungkin akan ambil masa 1 minit baru dia keluarkan jawapan. Kalau yang bawah ni, lagi pro lah. Dia lagi fikir, lagi rujuk macam-macam baru dia bagi jawapan. Ni kita panggil engine dia. Dan sebelah kiri ni ada, ni untuk buat chat baru. Type kat sini terus. Yang ini, apa yang kita dah buat semua ada kat sini. Biasa gambar-gambar kan. Jadi dokumen yang kita dah masuk, gambar-gambar semua di sini. Dia akan keluar dekat sini. Kemudian sini adalah jam. Jam ni, dia ada satu arahan khas. Ni kita akan belajar nanti. Jam ni, kita abaikan dulu. Kemudian, ni chat sini, apa yang kita dah sembang, dia akan keluar kat sini semua ni. Ni. Apa yang kita dah sembang, semua dia akan keluar kat sini. Kan? Kita boleh cari kat sini. Dia akan berlonggok banyak macam ni. Pening kan nak cari kan? Jadi untuk mudahkan kita cari, kalau yang penting-penting kita boleh ni pin kan. Contoh di sini. Hari ini berapa hari bulan? Okay, kita tanya sini. Bila kita buat sembang baru, chatting baru, dia akan keluar dekat bawah sini. Okay, macam ni saya dah pin kan. Kalau belum pin, dia akan keluar kat sini. Macam ni dah pin, dia akan naik atas. Mana yang dah pin. Kalau kita nak pinkan ni, klik sini, tekan pin. Dia akan naik. Mana benda yang penting-penting, yang kita rasa kita sembang, dah sembang, benda ni penting nak simpan, tak kat atas ni. Okay. Kemudian kita boleh juga ni, unpinkan dia balik. Dia jadi ke bawah. Dan kita boleh renamekan dia. Ni kelas AI. Contoh yang saya buat ni. Contoh kan. Terus jadi kelas AI. Rename. Kelas AI. Tambah depan ni. Okay, tambah depan ni. Ni untuk kita mudahkan jadi
kita buat simbol kat depan ni. Macam kalau yang penting-penting, saya letak tambah kat depan ni. Kalau yang sedikit, kurang sikit penting, saya buat tanda sama dengan. Contoh, ikutlah macam mana-mana kan. Kita punya cara nak uruskan dia. Kalau sembang biasa-biasa, ni durian lah, benda semua ni kan. Kita kosongkan je. Okey, kalau ada tanda depan ni, ni biasa Gemini dia dah letak sini. Kalau lagu, automatik dia dah letak ni. Okey, itu masing-masing punya cara lah. Tapi sekarang ni, untuk Gemini, dia dah upgrade yang terbaru. Nanti masing-masing akan dapat. Cuma untuk akaun MOH ni, saya belum dapat lagi fungsi tu. Tapi untuk akaun yang biasa ni, saya dah dapat fungsi dia. Ni, fungsi notebook. Okey, notebook ni, notebook ni dia macam folder. Apa yang kita type kat sini, kita boleh masukkan dia kat dalam ni. Contoh macam ni kan. Kertas ni, lagu ni saya nak add to notebook. Saya masukkan dalam notebook. Nak masuk dalam folder mana? Ni kan, folder Excel, kewangan, klinik B. Contoh saya masukkan Excel. Okey, boleh klik Excel. Dia ni, ni. Mana tadi? Ni, kertas usang dan semua chatting tu dah tersusun kat sini. Ni lagi mudah lah. Tapi ini akan datang. Semua akan dapat fungsi ni, tapi dia berperingkat. Macam saya punya yang percuma ni dah dapat. Yang MH ni belum sampai lagi, tak dapat lagi. Jadi kalau dah dapat je boleh. Mana boleh susun kita punya tu chatting kita dengan sembang tu dengan lagi cantik lah. Kita boleh buat folder-folder. Dia ada fungsi lain nanti folder tu. Nanti saya tunjukkan apa fungsi dia. Dan folder ni pun kita boleh pinkan sini. Okey. Ni folder-folder dia nanti jadi macam ni lah. Folder ni sebenarnya dia bersambung dengan notebook LM. Notebook LM pun nanti saya akan tunjukkan fungsi dia. Okey, itu cara nak susun kita punya chatting. Kemudian satu lagi, untuk teks ni, okey, kalau kita orang istilahkan dia, kalau kita tanya soalan bodoh, kita dapat jawapan bodoh. Macam tu dia punya istilah dia lah. Jadi untuk bersembang dengan AI ni, kita kena tanya dia soalan yang betul. Kalau kita tanya soalan yang tak betul, kita tak dapat jawapan apa yang kita nak. Maksudnya macam ni, kalau kita tanya, hari ini hari apa? Kan? Hari ini hari apa? Dia tadi. Hari ini hari apa? Kita dapat jawapan tu je lah. Tapi sepatutnya kita kena tanya dengan lebih detail. Okay, kalau kita tahu, saya pun tak ingat. Tanya je dekat Gemini ni. Macam mana nak bertanya dalam AI? Adakah kena tulis kau mesti jadi sebagai ... Okey, kita tanya dalam ni. Sebenarnya tak ada undang-undang. Sebenarnya tak ada undang-undang pun. Tapi dia kata ada ni. Panduan ringkas dia. Nak lebih mantap hasil dia, kena ni. Teknik bertindak sebagai persona. Ada orang panggil persona, ada orang panggil role prompting lah, macam-macam lah. Mana kalau kita tanya macam mana nak kurangkan berat badan, kita dapat lah jawapan dia yang ringkas. Tapi kalau kita tanya dengan pro, bertindak sebagai seorang pakar ni, dia akan bagi jawapan yang lebih tepat. Gunakan formula ni, konteks, tugas, kriteria. Okey, ni konteks dia. Saya, apa situasi kita apa sekarang ni? Situasi kita apa? Jadi AI tu akan tahu, okey, kita bekerja kat sini, okey, masalah kita dengan ini, okey, sekarang ni apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Ni. Sekarang ni, contoh macam tadi, sekarang ni kita ada pelajar. Situasi pelajar kita macam ini,
Apa kita nak buat? Kita nak buat jadual untuk belajar, untuk periksa. Nanti dia akan buat. Pastikan ni apa kita nak buat. Nak jawapan tu yang macam mana, kita kena detailkan. Lagi terperinci, lagi detail soalan kita, kita akan dapat jawapan yang lebih terperinci, yang lebih detail. Kemudian kita boleh bagi arahan kepada dia. Buat format yang jelas. Buat jadual ke, buat point ke, email ke, macam-macam lah. Jadi, kita jangan type biasa-biasa je. Jadi, kita kena type dengan lebih detail. Okay. Dan kita boleh je type macam ni. Buatkan saya sebuah karangan. Kalau nak type formal pun boleh. Dia akan buat lah. Ikut gaya ayat kita. Atau ni, kau buatkan aku karangan macam ni. Pun boleh. Ikut. Mana yang kita selesa. Kita nak gunakan bahasa yang baik macam ni apa? Yang baku. Atau formal lah. Formal tu ataupun kita nak sembang macam ni pun boleh. Dia boleh faham semua. Tapi yang bagusnya ada kat sini. Tanya hari. Ni tanya hari. Bukan tanya hari, kelas AI. Ni saya punya tu tak ada pula sini. Ni cara bertanya yang berkualiti. Yang tadi tu okey. Nak tanya bukan macam ni. Kalau kita nak jawapan yang lebih tepat, tanya, kau mesti jadi sebagai pakar pemakanan yang sihat. Aku nak kau bagi jawapan siap dengan info kesihatan. Okey, lagi apa? Jawapan kau mestilah ada rujukan atau nota. Mengapa kau pilih jawapan itu? Contoh macam tu. Jawapan itu. Kita bagi arahan macam tu. Maksudnya, sekarang ni kita nak buat apa? Okey, sekarang ni kita nak dapatkan idea tentang pemakanan. Jadi, dia akan, dia akan jadi ni. Barulah kita tanya kan, apa topik yang kita nak tanya. Buatkan aku resepi dari pub yang sihat. Contoh. Okey. Sebab dia akan bagi resepi. Dia bagi tak? Okey. Ni. Nota rujukan kesihatan. Dia bagi. Teknik bakar. Menggunakan kalori. Kenapa kena bakar? Kenapa ambil tepung ni? Ini sebab kita dah minta dia jadi pakar makanan. Nampak ni tips semua. Itu kalau pakar makanan. Mana kita jangan tanya macam itu kosong-kosong. Jadi kita kena bagi dia peranan. Dia nak jadi apa. Kalau kita bagi kau mesti jadi seperti budak kecil. Setiap kali kau jawab, kau akan ketawa dulu. Kau kena panggil aku sebagai Pak Cik Handsome. Contoh. Jadi ni kita nak bagi dia macam budak kecil. Pun boleh juga. Jadi kita kena bagi dia peranan. AI ni sebagai pembantu kita. Pak Cik Handsome nampak ni. Kita nak lukis gambar ke, nak cerita. Tapi kalau kita bagi dia peranan budak kecil, kita janganlah tanya dia ekonomi. Dia jadi budak kecil. Dia jawab. Ekonomi macam budak kecil macam tu. Apa kesan perang Iran dan Israel? Tengok dia jawab macam ni.
Jadi kita akan bagi peranan. Kalau kita nak dia buatkan gambar, bagi dia peranan sebagai cameraman ke apa kan, yang gambar kan, pelukis ke. Kalau kita nak buat nota, belajar, jadikan dia sebagai cikgu, pakar matematik ke, pakar sains ke. Kalau kita nak buat minit mesyuarat, jadi dia pakar dalam minit mesyuarat. Pakcik handsome nak tahu pasal perang je. Okay, ni. Ni dia jadi macam tu. Jadi kita kena bagi dia peranan. Okay, itu cara nak chatting lah. Begitu je kalau kita nak buat gambar ke, nak buat video ke, kena bagi dia peranan dulu, barulah dia boleh jawab. Ikut peranan dan barulah kita dapat apa yang kita nak. Okay, itu je dulu untuk permulaan, untuk perkenalan tentang Gemini. Sebelum saya ikutlah, Gemini ni sebenarnya dia dah bersambung dengan kita punya line Google. Daripada Gemini ni kita boleh tengok boleh kau senaraikan email terbaru, email paling baru yang aku terima. Dia daripada Gemini ni pun dia dah boleh sambung, sebab kita punya account ni dia bersambung dengan workspace tadi kan yang kita cakap kan. Abang ni nak style majlis tilawah 18 April lah adik semua ni. Rotek mana di sini. Okay, ni email-email yang adik ni. Kemudian kita boleh juga masukkan majlis tilawah itu dalam kalender. Kita boleh arahkan dia daripada Gemini ni, daripada chatting ni kita boleh arahkan dia masukkan dalam kalender. Dia dah masukkan dalam kalender. Masuk majlis tilawah, masuk dalam kalender. Kalau kita buka kalender ni, dari Google Calendar kita dah masuk. Dari mana? Mei. Tengok kat Mei, dia dah masuk belum? Mei, mana Mei? Ni April. Mei. Ni, majlis tilawah. 9. Dia dah masuk. Daripada Gemini. Sama ni kan, Gmail ni kan. Dia kata dekat Gmail ada baru tak baca pun. Ni nak. Ini saya contoh je ni. Saya buat ni. Bukan betul taklimat penulisan atau usaha. Okey ni. Ada email terbaru yang aku tak baca lagi. Ada email terbaru yang aku tak baca lagi tak? Nanti dia cari. Dan dia boleh juga akses data-data dalam Google Drive. Nampak ni. Taklimat penulisan kewangan dan harta pusaka. Ni saya tak buka lagi kan. Pak dia dah bacakan. Okey ni cabaran break. Ni yang baru mana dia boleh akses tu. Tapi dia mungkin belum dapat akses yang detail lah. Saya pun tak biasa guna ni. Ni sekadar nak bagi tahu je. Mana Gemini ni bukan setakat dekat sini saja. Dia dah masuk. Google dah satukan. Gemini ni dalam Gmail ada, dalam Drive pun ada. Dia dekat sini ada setting. Dekat ni. Connected apps. Ni. From Google. Dia ada Google Workspace. Dia dah boleh baca Gmail. Dia boleh baca kalender. Dia boleh baca kita punya chatting. Dia boleh baca Google Doc. Dia boleh baca Google Drive. Google Keep. Ni task. Kalau kita nak off kan, boleh klik sini off kan. Kalau nak on. Saya biasa on kan. Dan boleh, yang lain boleh. Cuma yang ni kita tak biasa pakai kan. Mungkin akan datang
akan sambung lagi kat sini. Kita punya WhatsApp ke apa ke kan. Mana dah tahu kan akan datang. Okay, setting ni kita tak belajar kan. Ni tak ada apa kot. Setting ni tak ada apa lah. Okay, itu sahaja untuk video pengenalan ni. Dah nak setengah jam kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.